Video ni tentang diri saya, tapi saya yakin di akhir video ni ianya adalah tentang diri tuan-tuan dan puan-puan juga. Tengok video ni sampai habis. Jom saya ceritakan. Ada seorang usahawan zoo. Usahawan zoo, tempat kebun binatang tu. Okey, usahawan zoo ni jual tiket untuk masuk zoo, tak ada orang beli. Setiap hari dia buat promosi, satu kepala RM10, satu kepala RM10, masih orang tak ada yang nak beli tiket dia. Sehinggalah dia give up. Jadi disebabkan dia dah give up, jual RM10 pun tiket, orang tak nak masuk zoo, dia punya idea. Dia dapat satu idea yang bernas. Apa kata? Dia bagi free entry. Semua orang boleh masuk secara percuma. So, bila dah bagi percuma, benda free, siapa tak nak? Macam ni orang beratur dekat dalam tu. Hari-hari zoo dia penuh. Tapi usahawan ni memang bijak. Untuk masuk zoo negara, dia bagi percuma. Tapi kalau nak keluar, kena bayar. Kalau saya percuma, siapa tak nak? Ramai orang yang masuk. Hari-hari zoo dia penuh. Lepas tu dia dapat satu idea yang paling gila. Dia lepaskan semua binatang buas, harimau, buaya dalam zoo tu. Jadi, apa lagi? Semua pengunjung yang datang bertempiaran lari nak keluar daripada zoo tu. Tahu apa dia buat? Untuk keluar daripada zoo tu, kena bayar tiket. Satu tiket RM500. So, in the end, dia pun dah cas satu tiket RM500. Jadi, dia mengaut keuntungan yang banyak pada waktu itu. Selepas saya tengok video tu, baru saya sedar. Sebenarnya kita manusia ni tidak mementingkan kesihatan. Bila dah sakit, barulah nak pergi berubat. Betul tak? Dah dapat kencing manis, dah dapat darah tinggi, dah dapat kanser stage 4, barulah bergabih-gabih duit. Kan elok, sebelum semua terjadi, eloklah kita buat rawatan dahulu. Semoga cerita ini menjadi iktibar dalam hidup kita.